Saudara, Mei 2025 menyaksikan Kuala Lumpur sekali lagi menjadi tumpuan sebagai lokasi utama susulan penganjuran sidang kemuncak ASEAN ke-46. Sebagai tuan rumah ASEAN tahun ini, Malaysia berpeluang menonjolkan kemajuan pesat ibu negara yang mula dibangunkan sejak 1857 sekaligus memberi perspektif baharu kepada para delegasi antarabangsa sepanjang persidangan di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Istimewanya tahun ini, dua mesyuarat peringkat tinggi turut dijadualkan diadakan serentak iaitu Sidang Kemuncak ASEAN Majlis Kerjasama Teluk GCC kedua dan Sidang Kemuncak ASEAN GCC China. Penganjuran ini menjadi cerminan penting untuk Malaysia selepas diberi penghormatan untuk memegang tampuk kepengurusian ASEAN yang berjaya mendapatkan komitmen negara anggota dan rakan dialog utama untuk menyertai persidangan. Ketibaan beberapa pegawai kanan kerajaan dari negara-negara ASEAN dan GCC bermula Khamis bagi menyertai rangkaian mesyuarat penting esok sebelum sidang kemuncak minggu depan. Ketibaan delegasi bermula secara berperingkat antaranya pegawai kanan dari Brunei, Kemboja, Filipina, Kuwait serta dua wakil sekretariat ASEAN. Pada Jumaat, Menteri Luar Brunei, Thailand, Qatar, Indonesia dan Filipina dijangka tiba. Pada hujung minggu pula menyaksikan ketibaan ketua-ketua kerajaan dan ketua-ketua negara termasuk Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Sultan Brunei Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah bakal tiba ke Malaysia pada petang Ahad. Turut dijadual tiba pada hari yang sama ialah Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, Perdana Menteri Thailand Pattongtarn Shinawatra, Perdana Menteri Kuwait Sheikh Sabah Khalid Al-Hamad Al-Sabah dan Pemimpin Emiria Arab Bersatu Sheikh Saud Al-Qasimi. Pada Isnin, tumpuan tertumpu kepada ketibaan Perdana Menteri China Li Qiang serta Putera Mahkota Bahrain Salman Hamad Al-Khalifa dan juga timbalan Perdana Menteri Oman Said As-Sa'ad Tariq Al-Sa'id. Turut dijangka menghadiri persidangan tersebut ialah Emir Qatar Sheikh Tamim Hamad Al-Thani serta Putera Mahkota Arab Saudi Mohammed Salman. Secara keseluruhan, lebih 30 penerbangan rasmi termasuk jet peribadi dan pesawat komersial pelbagai negara dijadualkan mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dan Pekalan Udara Tentera Udara Diraja Malaysia Subang sepanjang tempoh persidangan.